Cik, saya nak cek gigi boleh dengan scaling. Mau cek gigi ke? Alamak. Doktor tak ada lah. Saya boleh ganti, tak ada masalah. Mau cek gigi. Mari. Saya boleh cuba. Just relax, okay? I'm sorry. Minta bro. Bau mulut kau ni. Bau dia pergi dulu. Kau bila lah buat scaling ni? Kau ni at least setahun sekali jadilah. Paling bagus nak buat tu 6 bulan sekali. Ini tak bila-bila kata last kau buat ni. Zaman sekolah. Zaman tadika lu. Sah salah. Okey tak cik? Okey cik. Scaling ni tujuan dia untuk bersihkan karang gigi. Karang gigi ni kalau pakai bawang gigi je belum tentu hilang lagi. Dia kena pakai scaling. Dia kena bersih tu betul-betul, detail-detail kan. Sebab apa kalau tak buat scaling nanti, karang gigi tu boleh buat gusi tu bengkak tau. Bila gusi tu bengkak, gigi mula goyang. Tu punca-punca dia tu. Tu penting buat scaling. Okey cik. Sudah siap ya. Scaling sini jangan risau. Sini mula-mula saja. 100 ke 200,5 depends on your punya itu karang gigi tebal atau tidak. Kalau tebal ya, mahal sikit lah 200,5. Tapi kalau tak tebal mula saja. Ayo tengok you punya gigi ni tak tersusun elok lah. You mau buat itu blasters ah? Blasters mula saja. Blasters sebulan RM150. Total 4,500 mah. Mau? Ajak tak nampak sangat. Cantik. Alah cantik. Jangan takut ya, sikit je. Sini kan dental suite ni, doktor semua sweet. Nganga mulut. Okey. Cik. Benda paling penting sekali, cik kena make sure bergigi selalu tau. Sebab takut karang gigi tu tumpul balik kan. Cik pandang mana boleh? Pandang mana? Cik pandang sana lah.